Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah. Berhembus angin, derunya lama. Bersama kabar, cerita lara. Hari ini kita berhimpun bersama, membincangkan karya yang tiada tara. Izinkan saya memperkenalkan sebuah buku yang syarat dengan keindahan dan keunikan, iaitu Pengembaraan di Dunia Pantun oleh seorang penulis muda, Fikri Fik. Sebuah naskah yang membawa kita menyusuri jalan-jalan pantun yang indah. Laksana menjelajah taman bungai penuh warna-warni. Hadiri yang budiman, kisah ini bermula di tengah hari. Sekumpulan pelajar gigih berlatih di bawah mentari, bersedia untuk pertandingan pesta pantun peringkat negeri. Namun, mereka tidak menyangka sebuah kitab lama menjadi kunci misteri. Saya ingin bertanya kepada Adi yang Maya, siapa di antara kalian yang pernah menyertai pertandingan pantun? Nanti kongsikan ya. Di dalam kitab tersebut, mereka dibawa ke dunia pantun. Satu alam yang magis dan penuh cabaran. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan permainan pantun. Setiap ujian menjadi medan ilmu. Dalam petualangan ini, mereka belajar memahami makna di sebalik setiap bait dan merasai betapa pentingnya warisan budaya kita. Seperti senja memeluk malam, indah bercahaya di ufuk timur. Buku mengajar erti mendalam bahawa pantun adalah warisan berseni luhur. Hadirin, karya ini menanamkan pelbagai nilai murni. Yang pertama, keindahan bahasa. Pantun adalah lambang kehalusan dan kreativiti. Siapa yang tidak terpesona dengan seni berbahasa? Adakah ada yang ingin berkongsi pantun kegemaran anda? Silakan. Yang kedua, persahabatan dan kebersamaan. Dalam mengharungi liku-liku cabaran, kepercayaan dan kerjasama antara rakan-rakan menjadi tunjang kejayaan. Kita dapat belajar bahawa tiada kejayaan tanpa sokongan orang-orang tersayang. Yang ketiga, ketekunan dan keberanian. Setiap cabaran memerlukan usaha yang gigih. Mari kita ingat bahawa kejayaan adalah usaha yang tidak pernah padam, seperti api yang membara. Bunga mawar di halaman rindu, harum semerbak hingga ke jiwa. Buku anugerah bikisan padu, pengembaraan di dunia pantun menggambit tawa. Pengembaraan di dunia pantun adalah suatu perjalanan yang bukan sahaja menghiburkan, tetapi juga mendidik. Ia membawa kita kembali kepada akar budaya dan mengajak kita untuk mencintai pantun agar tidak dilupakan di zaman. Akhir kata, mari kita bersama-sama memelihara dan mempertabatkan pantun agar seni ini terus hidup dalam jiwa setiap insan. Saya ingin menutup bicara ini dengan serangkap pantun. Sungai mengalir di akar jati, membawa cerita hingga ke lembah. Semoga pantun menjadi pengisi hati, mengikat budaya sebelum menyembah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.